Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak share 3 cara untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat pertukaran nama motosikal ataupun kereta tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertama, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat ialah inspection. Okey, untuk motosikal, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu pergi ke Puspakom, cukup hanya pergi ke JPJ. Okey, dan untuk kereta seperti biasa, pergilah ke Puspakom. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, owner lama dan owner baru perlu hadir di Jabatan Pengangkutan Jalan untuk proses cap jari. Okey, bayaran untuk motor hanyalah RM2, manakala untuk kereta RM100. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi cara selain daripada pergi JPJ. Boleh juga buat proses cap jari melalui MyEG ataupun e-auto. Itu biasanya di kedai-kedai kereta lah biasanya, ataupun ada orang yang buat personal. Okey, itu sahaja. Untuk info selebihnya, jom follow Abang Rotek Garage.